Yol ni, Ira settle barang customer. Yang ni seorang grade tau Yol. 2, 4, 6, 8. You tengok warna yang dia grade. Kerawang datin. Teh susu. Warna belacan. Masya Allah kak. Akak, biru tekos. Warna merun. Allah Akbar. Yol, baby pink noodle. Hijau orang kaya. Hijau mewah hijau metalik. Yol ni warna noodle Milo. Hitam silver kak. Masya Allah. Yol, hijau daun. Yol ni warna, apa tu, warna pink-pink belacan. Warna kuning keemasan. Warna janggut, warna naik seri. Purple keladi sayang. Yang ni warna asam boy kakak. Total semua 13 helai. Satu tuan yang grab. Hira bagi tak ada kayu. Ada Kerawang datin tak ada barang. 3 bulan sekali sampai 18 helai kak. You bayangkan. Seorang grab dah 13 lah. So baki lagi 15 tu pun dah salam so dah. Okay. So siapa yang tengok video ni kakak. Nak masuk order untuk Kerawang datin, tolong bagi tahu awal. 3 bulan lagi siap. Tak sempat nak pakai raya kan. Siapa tengok video ni kakak, nak pakai bawah nombor 1. Bawah on point. Kerawang datin, boleh pakai lama kak. Berpuluh-puluh tahun tahan. You tengok ni, warna dia timbul cantik macam ni. Okay, komen dekat Ira.